Orang biasa pun boleh faham. Kenapa nak tukar nama Allah? Allah tu makna satu je. Tapi kalau nak samakan Allah tu dengan makna tiga. Tiga dalam satu dan sebagainya. Itu satu yang tak kena. Kita mahu ini terus. Bukan itu saja, kita nak perkasakan lagi. Jadi mana-mana usaha nak tukar identiti bumi ni orang Melayu punya dan Islam sebagai agama dia, identiti demikian kita tak akan benarkan, kita tak akan rela dan kita akan berjuang habis-habisan. Dia apa sekalipun orang Islam, orang Melayu memang marah pun. Sebab mereka tahu bahawa orang Kristian, terutama orang Evangelis, sengaja nak guna kalimah Allah tu untuk menyesatkan. Tidak, provokasi menyesatkan umat orang Melayu sebagainya. Kita percaya dia nak template apa yang berlaku di negara jiran kita macam Indonesia sebagainya. Orang Melayu Islam tidak rela kalimah Allah ni digunakan dalam Bible atau mana-mana dokumen pun. Sebab kita percaya tujuan dia adalah untuk menyesatkan, untuk untuk merosakkan, nak memurtadkan. Akhirnya nanti identiti kedudukan istimewa Islam ni akan tergugat. Agama terakhir yang dianuti oleh orang Melayu khususnya di sini adalah agama Islam. Kita akan mempertahankan kalimah Allah walau apa pun yang terjadi. Sebab kita tidak mahu kalimah Allah sewenang-wenangnya dipakai oleh orang lain untuk menegakkan kalimah Allah walaupun apa yang terjadi. Walaupun sampai ketitisan darah yang terakhir. Daripada dulu kita banyak berdiam diri, kita banyak memberi ruang, tapi apa yang kita beri, ini yang kita dapat akhirnya. Terlampau senang mereka nak memasukkan agama Kristian dalam kalimah Allah. Jadi kita sebagai orang-orang Islam yang ada sekarang akan memberontak seandainya kalimah Allah masih nak digunakan juga untuk orang Kristian. Kadang-kadang ada provokasi. Saya difahamkan ada provokasi. Macam tadi ada pihak-pihak yang datang kononnya nak bagi bunga. Ini tak perlu, tak sesuai dalam keadaan sekarang ni. Ini seolah-olah itu pun sejenis provokasi. Dalam keadaan macam ni tiba-tiba datang nak bagi bunga, kononnya dia lebih tahu apa mesej itu, kononnya dia lebih faham Islam daripada kita. Dialah mewakili sentimen Islam. Jadi sebenarnya tak patut dibenarkan dalam keadaan macam ni. Kalau ada kumpulan yang datang bawa pendekatan macam itu, tak sesuai.